Fatah Amin menyampaikan ucapan pada majlis resepsi mereka di Johor Bahru. Fatah mengucapkan terima kasih kepada Amirah Osman dan keluarga yang sanggup menerima kedatangan dia dan keluarga seadanya ke Johor Bahru. Hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama di majlis resepsi bahagian belah JB. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada keluarga Mira yang sudi menerima kedatangan saya dan keluarga saya seadanya, dan disambut meriah dengan kehadiran saudara mara, keluarga dekat dan jauh, kawan-kawan, sahabat handai yang sama-sama tak putus-putus mendoakan kami. Jadi kami nak ucapkan semoga teruskan doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik kepada kami, dan doakan semoga perkahwinan kami disulami dengan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan warahmah, insyaAllah. Silakan, Bapak cakap.